Ramai orang tanya saya, boleh tak gandakan emas guna Ar-Rahnu? Atau elok ke buat teknik overlapping tu? Jawapan jujur saya tak sesuai langsung. Sebab apa? Ar-Rahnu dia tak gandakan emas, dia gandakan hutang. Ramai orang yang salah faham, pajak emas, dapat duit, beli emas lagi. Nampak macam bijak, tapi hakikatnya liability yang semakin bertambah. Kalau nak gandakan gram emas, bukan dengan pajak, tapi dengan ilmu keuangan, pendapatan yang bertambah dan disiplin menabung emas. Kos pajak pun sebenarnya sangat tinggi, cecah 12 hingga 15% setahun. Kalau betul teknik ni boleh buat kaya, dah lama pakar-pakar keuangan akan ajar dalam buku keuangan mereka. Bayangkan kalau anda ada 1 kilogram emas yang betul-betul milik anda cuma 300 gram. Baki 700 gram lagi masih hutang. Untung secupak, ruginya segantang. Jadi tak perlu nak kejar teknik pelik-pelik nak cepat kaya. Buat cara yang paling mudah, beli, simpan dan konsisten. Gunakan akaun Get Public Gold dan aktifkan auto debit supaya tak gagal menabung. Dalam dunia emas ni, yang menang bukanlah siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Dan orang yang betul-betul kaya ialah orang yang bebas hutang, bukan orang yang pandai tambah hutang. Kalau nak saya tunjukkan cara simpan emas yang betul tanpa terjerat hutang, isi beg biru di bawah. Nanti saya akan share step by step.